khasiat makan budu ni banyak tau. Yang pertama, Macam biasa ada yang tag aku dekat video Syahmi pasal budu. Budu aku ni bukan penggemar budu. Aku makan budu pun dengan nasi khabu setakat nak cicah macam tu saja. Aku tak pernah makan. Tuan, pasal apa tak makan budu? Pengaruh dengan MP ni lah tu. Walaupun babi tu busuk lagi lah budu dan belacan. Aku tak pernah lah bau babi. Babi yang masih hidup tengah duk berkubang ke? Komen kan perangai. Kita tak boleh hina babi. Dia makhluk Allah juga. Aku tak pernah bau babi yang dah dimasak, kulit digoreng ke, apa crispy kan. Tapi nak tergelak jugalah. Dia pula dibanding belacan budu. Budu lagi busuk daripada babi. Poin dia lah. Budu berbau sebab proses fermentation, pengapaian, peram-peram. Bahan utama budu diperbuat daripada ikan bilis. Ikan bilis yang diperam untuk jangka masa panjang. Tak percaya pergi tengok video makcik ni, dia buat budu. Benda yang diperam mesti ada aroma dia, bau dia. Ya agak proses fermentation kan. Kau nak tanyalah, agak wangi ke? MP, sila jawab. Dia kata sambal belacan busuk. Apa yang menyebabkan sambal belacan tu berbusuk? Yes, belacan. Belacan ni diperbuat daripada apa? Udang kecil, halui. Sama, diperam juga. Diperam semalaman dan dikeringkan. Dimampan jadi macam ni. And again, ada proses fermentation. Memanglah berbau. Saja nak tanya MP. Daging babi. Kita sembang daging babi yang baru dipotong fresh. Aku tak pernah bau, tapi aku rasa dia mesti macam bau hamis. Macam bau darah. Bau daging-daging biasa. Mungkin. Tapi kalau nak sembang kotor tak kotor tu, tengok habitat dia memanglah berkubang. Kotor lah. Siapa aku sembang pasal babi Aku malas sembang pasal ni. Mungkin akan ada perbalahan antara bangsa ke bangsa. Apa nak makan? Teruskan, mabuk babi. Aku lah dengan Tita Sultan. Nak makan ke apa? Suka hati hampa. Cuma respect agama lain. Kita orang Islam pun sama juga. Makanan mereka, biar kat mereka. Berbalik pada budu. Syahmi ni cakap, budu ni ada protein yang senang diserap dalam badan. Betul ke? Ini aku share dari segi kajian saintifik Untuk pengetahuan korang, makanan yang diperam melalui proses fermentation ke apa, badan kita paling senang nak mencerna dan untuk menyerap masuk ke dalam darah. Memang di-explain oleh kajian saintifik makanan yang diperam memang senang kita hadam. Contoh jenis belakang ni dia buat perbandingan antara sayur yang diperam versus sayur yang tak diperam. Macam mana badan kita mencerna? Ternyata sayur yang diperam senang gila diserap dan dicerna dekat usus kita. Ikan bilis kan diperam untuk buat budu. And ikan bilis pun is a good source of protein dan juga tinggi dengan omega 3. Tapi kena bear in mind, ikan bilis yang dikeringkan tambah dengan garam, punca darah tinggi juga. Faham? Poin nombor 1, Syahmi ni aku setuju. Protein dalam budu senang diserap. Tapi fikir logik lah. Budu ni siapa yang telan macam tu saja? Kita just cicah-cicah. So, protein content dalam budu nak kata ada impact besar dalam badan tu taklah juga. Melainkan apa minum satu botol. Faham tak? Just cicah sikit-sikit je. Sikit sajalah protein masuk dalam badan. Faham? Lepas tu poin nombor 2, Syahmi ni tinggi antioksidan, macam vitamin C, ada probiotik semua tu. Budu ni tinggi antioksidan bukan sebab ikan bilis, tapi disebabkan oleh ni barang-barang sampingan ni, bawang, lepas tu dengan apa ni, cili capsaicin, bawang, quercetin, allicin, yang tu semua antioksidan. Poin antioksidan tinggi tu ya aku setuju, tetapi budu dicampur dengan bawang, cili. Tapi kalau budu itu sendiri antioksidan tinggi tu aku tak boleh nak menjaminkan. Dan satu lagi aku nak share dengan korang, kalau apa rajin baca artikel belakang ni, semua makanan yang difermentasikan mengikut etnik, budu antaranya dikaji. Yang ni good news untuk yang ada masalah gastrik. Ni kuman apa? Yes, H. pylori, Helicobacter pylori. Kajian mengatakan budu yang ada dengan probiotik, ada juga antioksidan yang diperam dapat mengurangkan survival rate kuman H. pylori dalam perut manusia. Maksudnya dia boleh jadi macam gastrik punya prevention lah. Aku tak kata dia merawat gastritis, tetapi gastritis prevention. Yang ni berdasarkan kajian kat belakang ni lah. Pasal probiotik, makanan yang diperam, preparation makanan yang diperam tu, keadaannya optimum, support untuk bacteria growth, memang ada probiotik. Ada a few strain bakteria yang ada pada budu. Semua tu dalam kajian belakang ni. So memang tak dinafikan, budu pun ada juga manfaat untuk badan manusia. Probiotik, protein, antioksidan tu memang ada. Aku harap korang faham lah. Kadang-kadang badan ni rasa letih sikit lah kan. Ambil ayak suam, jom kita baca silajit. 250mg saja macam ni. Banyak ni saja 250mg. Kita gantung. Kacau-kacau sikit bagi cepat larut. Dan berperasan lah, silajit mesti brand Kashmir Ladakh. Sebab apa? Sebab Kashmir Ladakh antara brand yang berani buat heavy metal test. Arsenic, cadmium, mercury, semua tu almost zero.
Lepas tu dengan brand ni Shilajit antara yang paling tinggi dengan fulvic acid, nampak? Almost 75. Banyak kali dah aku terang fulvic acid manfaat untuk tubuh badan lelaki. Kajian klinikal lah. Untuk testo. Naikkan energi. Badan-badan letih. Cukup elok. Walaupun Shilajit ni bagus untuk testosteron, tetapi apa kena ingat lah, Shilajit adalah makanan tambahan. It's not supplement. Itulah banyak manfaat Shilajit, tapi tak semua mampu minum. Bismillah. Bau dia macam tek kambing, tapi manfaat dia gila-gila. Bismillah.